Dah. Benda ni nyampah tu nak buat. Lokal ni ikutkan bukannya tahan pun kan. Nak dapat ori mana lagi nak cari original. Sekarang ni aku nak buat dia punya ni. Ada 10 lubang skru cover dan juga 4 lubang skru plug seal. Dia sekali lah cover lah. Ada 14 lah total semua. Aku akan buat semua lah. Senang sekali jalan. Dia patutnya kena drill. Aku malah nak drill. Aku nak cuba shortcut. Aku shortcut lagi. So cara dia aku buat macam ni lah. Paksa apa tab ni untuk buat trik dia terus. Okay, boleh tanpa kita drill. Tapi kita kena hati-hati lah. Jangan bagi lubang ni rosak dengan lebih teruk. Dia kalau dah rosak lebih teruk, alamat dia head kau kena cabut. Bawa pergi machine shop, welding balik, tabuk balik. Okay, dia ni ada limit dalam dia ni. So kita hati-hati lah. Jangan sampai benda ni patah. Kena betul aku dah cakap. Nak buat trik pula patah. Aduh. Nampeh betul. Aduh. Baiklah ada tools, ada welding, ada apa. Kalau tak memang korang pergilah angkat hit machine shop. Aduh. Terus sekarang ni aku cuma ada satu ni. Sebab yang ni tak tahulah dia saiz berapa. Aku nak kena ukur balik. Dia memang M6 tapi dia ni besar tau. Tapi aku try cari M8. Dia, macam dia saiz M8. Tapi dia tujuan dia untuk kita tanam thread coil tu. So that's why dia besar sikit. Jadi kat sini dia tulis M6 kali 1.0. Apa aku cuba kalau boleh M8 lah. Aku ada satu lagi M8. Okay lah, macam ni dia punya thread coil dia. Okay, cara dia masuk macam ni. Patut aku guna pakai yang panjang. Tapi tak apalah, pendek pun boleh. Sampai dia punya penghujung coil tu dia dah betul-betul rata dekat dalam. Jangan dalam sangat. Okay, sampai dia tak timbul kan. Tak nak ada kesan yang mengacau waktu kita letakkan gasket nanti. Dia dah okey lah. Okay, macam dah okey. Lepas tu korang kena patahkan dia punya ni. Macam nak lock dia lah. Okay, boleh sedut. Ni dia umpama macam untuk lock benda tu lah kat situ. Baik benda apa, aku punya magnet ni ngam-ngam boleh masuk. So boleh lah. So macam ni yang patah ni aku dah teruk dia punya ni. So nanti nak tak nak sini nanti kena sapu gam. Memang kena letak gam, letak anti bocor. Okay, satu dah siap. So aku akan buat yang lain. So nanti aku akan update. Okay, terus sekarang aku dah dapat dia punya size dia. So dia sebenarnya size M8 kali 1.25. Okay, so kenapa aku cakap M8 1.25? Okay, yang ini nut kan. So yang ni thread coil yang aku nak masukkan dekat dalam lubang tu. So ni boleh masuk. Nampak? So kita akan tebuk size ni 8 kali 125. Aku ada yang ni lah. Dia sama je. Mana yang patah tadi tu. Kalau tengok dari segi mata kasar dia sama je. Kan? Dia sama je. Fokus sini lah. Sama je. Okay. So rezeki dapat. Tapi tak apa, at least kita tahu dia punya size. So yang ni satu dah settle. 1 down, 9 to go. So nanti aku akan update lagi sekali.
6.5 hours later. Okay, ni yang terakhir, lubang pelak nombor 1. Memang ni ada 14 lubang skru bawah cover ni, so aku buat semua alang-alang sekali jalan. Nak kata takkan loose tu tak boleh juga. Kalau kena dengan tangan-tangan yang terlebih pandai, jadi loose tu. Ini super ikat ketat-ketat kan. M6 ni dia tak besar mana pun, dia tak kuat mana pun, dia punya top dia dalam paling pun 7-8 Nm. Macam mana pun kalau nak masuk juga. Tapi kalau betul-betul memang korang kena buka cam, buka apa semua. Tapi kita sendiri tak payah. Kita rasa mak buka, memang kau akan buka. Biarlah orang cakap, mahal lah upah macam tu, namanya nak buka cam semua. Masalah kita nak jaga kualiti kerja kan. Orang kadang dia pikirkan upah, tapi dia tak pikirkan, kita tengok cara kerja kita tu. Okay. Tinggal 2 skru ni aku tak cari lagi. Alright, so alhamdulillah settle. Okay, untuk spark plug aku dah tukar. Aku pakai spark plug yang standard BKR 6E11. Jelah mungkin agaknya kita ni terlalu technical sangat, kita sampai terlepas pandang yang bab-bab yang basic. So aku dah pasang yang spark plug BKR 6E11. Actually spark plug wajar lah, wajar 4G18. We round point C pakai spark plug yang sama lah. Ni lah 2 skru ni aku tak cari lagi. So yang ni, so the next step pasang ni lah. Ni aku plan nanti nak tukar coil K20, tapi make sure aku nak kena settlekan dulu dia punya masalah idling. So kalau idling ni cantik, memang aku terus pakai lah kalau K20. Sebab kereta nak buat show-show, nak buat geli-geli, tak ada nak buat spacing ke apa kan, sekadar ada je lah. Tak ada nak serius sangat. Kita nak main track kita, malas. Ini pun setakat boosting dapat 7-8 dah lah, angkat kaki lah dah. Setakat tu je lah kan, tak ada nak macam dulu nak gila-gila, nak menjut-jut. Okay, so lepas ni aku nak bersihkan dulu kat sebelah side timing bell tu yang bekas-bekas leaking tu. So hopefully tak ada leaking lain lah. Aku kalau kena headkan sikit leaking, aduh lemah betul aku, malas nak buat sebab masa lah tak ada. Kalau benda tu dibayar tak apa, macam YouTube ni pun actually tak bersin ni bayar. Tak malas nak buat tu. Aduh, kalau macam YouTuber lain kan, dia orang buat episod okay lah, sedap sikit. Ini nak dapat satu video $3, $4 pun payah. Kalau satu video dari $3, $4 dah sedap. Sebulan boleh dapat dalam $400-500 kan. Okey lah buat backup duit minyak ke apa kan. Ini aku nak target nak dapat sebulan $1 pun payah. Maksudnya satu video $1 pun susah. Maksudnya satu video $1 around 3,000 lebih view. Macam tu, lebih kurang. Malah aku nak cerita, aku nak pasang timing bell. Aku nak cepat hidup kereta, aku nak keluarkan. Tapi actually kereta ni ada masalah boost leak yang terlalu teruk. Sebab aku set spring 1.8 bar dekat OSG ni, tapi cuma naik 1 bar je. Kalau tebur dah habis pusing, maksudnya dia dah habis pusing, sehabis-habis pusing tebur tu, memang dah putus dari punya sub tu kalau dah habis pusing. Ni masalahnya bukan tebur habis pusing, malah tebur tu tak pusing sebab bocor kan. Macam mana? Bila pun dia tak boleh nak spool habis lah sebab bocor kan. Tak boleh apa-apa. So aku ni dulu nak pasang ni dulu.
Okay, so ni dia punya auto tensioner untuk VR4 lah. Kalau Evo 3 dia skru dia kiri kanan. Tu dia punya marking untuk VR4 lah. Untuk Evo 3 dia lain marking dia. Okay, macam ni polis belah intake dia dah ternaik, maksud dia dah pusing dalam berapa degree lah. So yang exhaust pun dia terpusing